Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati secara khusus Encik Muhammad Nizam bin Hamid serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya Irfan Syahiran bin Jafri dari kelas Bahasa Melayu C PISMP tahun 1 semester 2 akan membentangkan tugasan yang bertajuk pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu dan isu kesalahan kata dalam media cetak dan media elektronik. Morfologi merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji struktur dalaman kata, proses pembentukan kata dan perubahan bentuk kata dalam sesuatu bahasa. Dan dalam konteks bahasa Melayu, morfologi tidak hanya melihat kata-kata dari sudut luaran semata-mata, tetapi turut meneliti sesuatu perkataan terbentuk melalui proses pengimbuhan, pengadaan dan sebagainya. Dengan kata lain, morfologi membantu kita memahami perjalanan sesuatu kata daripada bentuk dasar kepada bentuk terbitan yang membawa makna yang lebih meluas. Selain itu, topik ini amat signifikan kerana bahasa Melayu merupakan bahasa yang sentiasa berkembang dan menyesuaikan diri dengan peredaran zaman. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, penyebaran ilmu serta pengaruh globalisasi banyak menyumbang kepada pembentukan perkataan baharu. Oleh itu, pembentangan ini penting bagi bertujuan untuk mengenal pasti bagaimana bahasa Melayu berkembang secara positif melalui pembentukan kata baharu di samping meneliti kesalahan kata yang boleh menjejaskan martabat bahasa baku bahasa Melayu. Seterusnya, bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi asli yang menjadi tunjang kepada pembentukan kata iaitu mengandungi 24 bunyi asli yang terdiri daripada 18 konsonan dan juga 6 vokal. Selain itu, sistem bunyi ini telah lama menjadi asas kepada pembentukan kata-kata asli dalam bahasa Melayu. Dan keistimewaan sistem ini dapat dilihat melalui penggunaan suku kata yang ringkas, tersusun dan juga mudah untuk disebut oleh para penutur. Sebagai contoh, kata-kata seperti air, batu, mata, tanah merupakan contoh yang sangat sesuai bagi menunjukkan kata asli yang diwarisi sejak dahulu dan masih kekal digunakan sehingga hari ini. Dan kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa identiti bahasa Melayu yang menitik beratkan sebutan yang lancar serta mudah difahami. Kebanyakan kata asli bahasa Melayu juga mempunyai pola suku kata terbuka seperti KV dan KV-KV yang menjadi struktur katanya lebih mudah untuk diujarkan. Di samping itu, bunyi asli ini menjadi asas penting kepada pembentukan kata baharu kerana setiap unsur baharu yang masuk ke dalam bahasa Melayu lazimnya akan disesuaikan terlebih dahulu dengan sistem bunyi asal ini. Hal ini amatlah penting untuk memastikan keseragaman sebutan dan juga mengekalkan identiti bahasa Melayu. Oleh itu, bunyi asli bukan sahaja melambangkan keunikan bahasa Melayu, malah menjadi akar kepada pembentukan kosakata yang terus berkembang dari semasa ke semasa. Selain daripada bunyi asli, bahasa Melayu juga menerima banyak bunyi pinjaman daripada bahasa asing, termasuklah bahasa Arab, Sanskrit, Parsi dan juga Inggeris. Penerimaan bunyi pinjaman ini bukan berlaku secara spontan, tetapi melalui proses sejarah yang panjang dan juga berlapis. Hal ini juga melibatkan hubungan perdagangan, keagamaan, sosial dan juga politik antara masyarakat Melayu dengan pedagang dan juga pendatang dari luar. Sebagai contoh, pedagang Arab yang datang ke Nusantara pada abad ke-7 hingga abad ke-14 memperkenalkan istilah-istilah yang berkaitan dengan agama, undang-undang, perdagangan seperti zakat, kursi, mufti dan juga bazar. Istilah-istilah ini diterima oleh penutur tempatan melalui proses penyesuaian fonologi dan juga morfologi agar lebih mudah untuk diungkapkan dan diucapkan serta mudah untuk difahami. Contoh kata seperti zalim diubah menjadi zalim dan juga syaitan menjadi syaitan dan juga maktab menjadi pejabat. Menurut aspek bahasa Inggeris pula, kata seperti school diterjemahkan menjadi sekolah, office menjadi pejabat dan juga book menjadi buku. Proses transformasi ini bukan hanya menukar bunyi tetapi turut melibatkan penyesuaian suku kata, tekanan bunyi dan kadang-kalanya pengubahsuaian ejaan supaya kata pinjaman itu sesuai dengan sistem fonologi bahasa Melayu. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahawa bahasa Melayu bersifat selektif dan juga adaptif kerana ia hanya menyerap unsur asing yang sesuai dan mengekalkan identiti bunyi serta struktur bahasa tempatan.
Lebih daripada itu, bunyi pinjaman juga membolehkan bahasa Melayu menjadi lebih fleksibel dan juga relevan dengan keperluan zaman moden. Dengan adanya bunyi pinjaman, penutur dapat menuturkan bahasa-bahasa tersebut serta dalam bentuk menyampaikan idea, konsep dan juga makna yang sebelum ini tidak wujud dalam bahasa tempatan, termasuklah istilah akademik, teknologi dan juga sains. Proses ini menekankan bahawa bahasa Melayu bukan statik tetapi bahasa hidup yang terus berkembang dan juga mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran dan juga perkembangan sosial, budaya, ilmu dan juga pengetahuan global. Tambahan lagi, bunyi pinjaman ini juga mencerminkan sejarah interaksi budaya antara masyarakat Melayu dengan dunia luar. Ia memperlihatkan bahawa bahasa Melayu tidak hanya berkembang semata-mata dalam kawasan tertentu ataupun ruang tempatan, tetapi juga melalui pengaruh pelbagai tamadun yang mana setiap kata pinjaman tersebut membawa cerita sejarah, fungsi sosial dan nilai budaya yang tersendiri. Oleh itu, jelaslah bahawa pemahaman tentang bunyi pinjaman ini penting untuk menyelami bagaimana bahasa Melayu dapat diaplikasikan dan membentuk identiti dan kosakata kontemporari. Seterusnya, bahasa Melayu juga berkembang melalui penerimaan imbuhan daripada bahasa Sanskrit yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan kosakata, khususnya dalam bidang budaya, pentadbiran dan juga ilmu pengetahuan. Imbuhan ini diperkenalkan melalui pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yang mana bahasa Sanskrit ini menjadi bahasa ilmu, agama dan juga pentadbiran. Contohnya, awalan maha digunakan dalam perkataan maha guru, tata dalam perkataan tata bahasa dan pra dalam perkataan prasejarah, manakala akhiran wan muncul dalam perkataan hartawan dan juga wati dalam perkataan seniwati. Setiap imbuhan membawa maksud yang tersendiri, manakala awalan maha menekankan keunggulan ataupun keagungan sesuatu yang menjadikan maha guru sebagai guru yang memiliki ilmu yang tertinggi dan dihormati. Akhiran seperti wan dan wati membolehkan bahasa Melayu membentuk istilah yang merujuk kepada individu dengan sifat, peranan atau kedudukan tertentu. Dan proses ini membolehkan bahasa Melayu membentuk kata yang lebih kompleks, kaya dengan makna dan sesuai untuk komunikasi formal. Selain itu, imbuhan Sanskrit juga menambah dimensi estetika dan keintelektualan kepada bahasa Melayu. Dan kata-kata ini dibentuk tidak sekadar alat komunikasi, tetapi juga falsafah masyarakat, terutamanya dalam kesusastraan klasik, kitab sejarah, teks agama Hindu-Buddha dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dengan imbuhan ini, penutur dapat menyampaikan konsep yang lebih tepat, menjadikan bahasa Melayu kaya, dinamik dan juga berperanan sebagai bahasa ilmu yang lengkap. Tambahan pula, pengaruh Sanskrit menunjukkan bahawa bahasa Melayu bersifat inklusif dan juga adaptif, kerana ia mampu menyerap unsur luar tanpa membolehkan pembentukan kata baharu yang lebih kompleks dan membolehkan komunikasi ilmiah, budaya dan juga pentadbiran berjalan dengan lancar. Oleh itu, pemahaman yang mendalam terhadap imbuhan Sanskrit penting dalam konsep linguistik, pendidikan dan juga pembangunan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga diperkaya oleh imbuhan Arab Parsi, terutamanya dalam konteks agama, iaitu agama Islam, nilai moral, undang-undang dan juga adat resam. Contoh awalan termasuk bi dalam kata biadab, manakala akhiran termasuk wi dalam kataan duniawi, iyah dalam kataan alamiah dan in ataupun at dalam kataan mukminin dan mukminat. Imbuhan ini membolehkan bahasa Melayu membentuk kata yang kompleks, abstrak dan juga bernuansa tinggi dan sesuai dengan konteks sosial, keagamaan dan juga akademik. Selain itu, pengaruh Arab Parsi bukan hanya pada linguistik tetapi juga sejarah dan budaya. Kedatangan Islam ke Nusantara membawa bahasa Arab sebagai bahasa ilmu ibadah dan juga pentadbiran. Hal ini juga membolehkan bahasa Melayu mengembangkan kosakata berkaitan agama dan juga etika serta membolehkan masyarakat menyampaikan konsep keagamaan, moral dan juga sosial dengan lebih tepat. Misalnya, mukminin merujuk kepada individu yang beriman, manakala duniawi merujuk kepada perilaku dan juga perkara yang berkaitan dunia berbanding akhirat. Selain itu, imbuhan Arab Parsi juga membolehkan bahasa Melayu menyampaikan konsep yang kompleks dalam penuturan dan juga pendidikan agama, komunikasi formal dan juga karya ilmiah. Bahasa Melayu juga bukan sekadar kaya dengan jumlah perkataan, tetapi juga dari segi kualiti dan juga keupayaan menyampaikan makna. Keupayaan memakna ini bermaksud makna yang abstrak. Dan hal ini menekankan bahawa bahasa Melayu bersifat dinamik dan kaya dengan nilai serta budaya yang menjadikannya bahasa ilmu dan juga medium komunikasi sosial yang lengkap.
Selain pengaruh Melayu lama dan Islamik, bahasa Melayu juga menerima imbuhan daripada bahasa Yunani, Latin dan juga Inggeris, terutama dalam bidang sains, teknologi, politik dan juga ekonomi moden. Contoh awalan ialah pro, anti dan poli, manakala akhiran termasuk isme, ik dan juga si. Contohnya, kata nasionalisme merujuk kepada ideologi tertentu, saintifik berkaitan sains dan juga revolusi merujuk kepada perubahan besar dan dalam sistem sosial dan politik. Proses penerimaan ini membolehkan bahasa Melayu menampung istilah moden dan juga menyesuaikan dengan sistem morfologi tempatan. Hal ini menunjukkan bahasa Melayu bersifat terbuka dan progresif yang mampu menyerap istilah kosakata luar tanpa menjelaskan struktur bahasa. Kosakata yang terbentuk membolehkan penutur menyampaikan konsep yang lebih kompleks dalam akademik, profesional dan juga komunikasi rasmi. Tambahan lagi, imbuhan Yunani, Latin dan juga Inggeris memperlihatkan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja bahasa tempatan tetapi juga bahasa ilmiah yang membolehkan bersaing dalam dunia moden. Bahasa ini membolehkan pembentukan istilah baru untuk sains, teknologi, politik dan pendidikan dan memastikan bahasa Melayu kekal relevan dan juga adaptif sepanjang perkembangan di peringkat global. Dalam era digital yang semakin maju dan juga pesat berkembang pada hari ini, media sosial telah menjadi salah satu medium yang komunikasi utama untuk mempengaruhi cara masyarakat menggunakan bahasa Melayu terutamanya. Platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, Threads dan juga YouTube bukan sahaja menjadi medium hiburan dan juga interaksi sosial tetapi juga berperanan sebagai saluran penyebaran bahasa dan juga istilah baharu. Fenomena ini menghasilkan banyak istilah baharu yang berasal daripada interaksi harian pengguna, termasuklah perkataan seperti tular, viral, swafoto, syun, sempoi, gempak dan banyak lagi istilah selanga yang terus berkembang. Istilah-istilah ini kadang-kala digunakan secara meluas dalam media digital dan juga iklan, walaupun ia tidak menepati tata bahasa Melayu baku serta ada kalanya meresap ke dalam komunikasi rasmi yang kurang formal, misalnya papan tanda sekolah, poster promosi ataupun pengumuman digital. Pengaruh media sosial terhadap bahasa Melayu menunjukkan bahawa bahasa ini sentiasa hidup, berkembang dan dinamik. Namun pada masa yang sama, turut menimbulkan cabaran yang besar dalam mengekalkan ketepatan bahasa Melayu. Istilah yang muncul daripada media sosial biasanya bersifat selanga, santai atau pinjaman langsung daripada bahasa asing dan seringkali tidak disesuaikan dengan fonologi, morfologi ataupun struktur tata bahasa Melayu yang lebih tepat. Jika istilah-istilah ini kerap digunakan dalam media rasmi, mereka boleh mengelirukan para pembaca serta menjejaskan kefahaman mesej yang disampaikan dan mengurangkan kredibiliti penyampaian. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan cabaran pendidikan bahasa Melayu pada era digital. Generasi muda yang terbiasa dengan penggunaan istilah media sosial mungkin kurang peka terhadap bahasa dan juga penggunaan bahasa yang lebih tepat sehingga mereka meniru bentuk bahasa yang tidak tepat dalam penulisan akademik terutamanya, pembentangan atau komunikasi formal. Oleh itu, masyarakat perlulah bersifat dan juga bersikap dinamik tetapi selektif dalam menerima istilah baru. Dinamik kerana bahasa Melayu perlu mampu menyesuaikan diri dengan istilah moden dan juga globalisasi. Dan juga selektif kerana setiap istilah perlu disesuaikan supaya identiti bahasa, budaya dan juga tata bahasa tidak terjejas. Selain itu, fenomena media sosial ini sebenarnya membuka ruang perbincangan tentang bagaimana bahasa Melayu dapat berkembang secara pesat tanpa kehilangan jati diri dan juga cara bagaimana masyarakat dapat mengekalkan kefahaman dan juga penggunaan bahasa baku walaupun dalam suasana globalisasi dan digitalisasi yang kian berkembang dengan pesat. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kesalahan ejaan dalam media. Selain daripada kesalahan tata bahasa dan juga pengaruh media sosial, kesalahan ejaan juga menjadi isu yang serius dalam media cetak dan juga elektronik. Dan kesalahan ini sering berlaku disebabkan oleh beberapa faktor termasuklah penulisan yang tergesa-gesa, pengaruh bahasa asing, pengabaian semakan editorial dan juga kurangnya kesedaran tentang penggunaan bentuk ejaan yang lebih betul dan tepat. Contohnya perkataan komputer kadang-kadang ditulis sebagai komputerisasi sementara internet ditulis sebagai perkataan yang salah dari segi ejaannya dan istilah sains dan teknologi yang baru kadang-kadangnya ditulis mengikut ejaan yang salah kerana pengaruh daripada istilah Inggeris atau tidak menepati peraturan pengimbuhan fonologi dan morfologi bahasa Melayu.
Kesalahan ejaan yang kelihatan remeh ini sebenarnya memberi impak yang besar terhadap komunikasi dan juga kefahaman masyarakat. Seterusnya, ejaan yang salah juga boleh mengubah makna perkataan sesuatu atau boleh menimbulkan kekeliruan kepada para pembaca. Dalam konteks pendidikan, kesalahan ejaan yang kerap dilihat dalam media boleh juga mempengaruhi pelajar untuk meniru bentuk yang salah, seterusnya menjejaskan kemahiran menulis dan juga membaca mereka. Tambahan pula, kesalahan ejaan ini ini dapat menurunkan kredibiliti media dan juga sumber bacaan yang digunakan masyarakat sebagai rujukan. Selain daripada itu, kesalahan ejaan juga memberi kesan kepada standard bahasa baku dan bahasa Melayu memerlukan konsistensi dalam ejaan untuk memastikan komunikasi rasmi, akademik dan profesional berjalan dengan lancar. Apabila ejaan tidak dikawal dengan baik, ia boleh menyebabkan kepada pengurangan mutu komunikasi, kekeliruan mesej dan juga mengurangkan kepercayaan terhadap pengguna dan juga yang menggunakan platform seperti media sosial dalam bahasa Melayu sebagai medium komunikasi yang profesional, ilmiah dan juga boleh dipercayai. Oleh itu, penekanan terhadap penguasaan ejaan yang tepat perlu diterapkan secara berterusan melalui pendidikan yang formal, latihan editorial, penyemakan rapi dan juga media serta kempen kesedaran masyarakat tentang kepentingan dalam media cetak dan elektronik, kesalahan tata bahasa merupakan isu yang sangat penting. Salah satu contoh yang paling kerap ditemui ialah penggunaan kata seperti di mana yang ditulis secara rapat sedangkan bentuk baku yang sepatutnya ialah di mana yang ditulis secara berasingan. Kesalahan ini berlaku kerana ramai penutur tidak membezakan antara kata sendi di dengan tanya mana menyebabkan bentuk kata menjadi tidak tepat. Dan kesalahan ini kelihatan remeh pada pandangan umum tetapi sebenarnya memberi impak dan dampak yang sangat besar kepada kefahaman pembaca. Kesalahan tata bahasa boleh menjejaskan ketepatan makna, mengelirukan pembaca dan juga menurunkan mutu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dalam konteks pendidikan, kesalahan ini juga boleh menimbulkan cabaran kepada guru serta pelajar untuk mengelakkan dan mengekalkan penggunaan bahasa yang betul. Apabila media massa yang menjadi sumber rujukan utama masyarakat menggunakan tata bahasa yang salah, ia juga berisiko tinggi untuk mempengaruhi generasi muda untuk meniru kesalahan yang sama. Lebih daripada itu, kesalahan tata bahasa menimbulkan bahasa yang standarisasi bahasa. Bahasa baku berperanan penting dalam memastikan komunikasi formal, akademik dan juga profesional yang dapat dijalankan dengan lebih jelas dan juga tepat. Dengan adanya kesalahan, bahasa Melayu kehilangan konsistensi, mengurangkan kredibiliti media dan juga memberikan kesan yang negatif kepada usaha mengekalkan bahasa sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa rasmi negara. Oleh itu, kesedaran terhadap tata bahasa yang betul amatlah penting bukan sahaja dalam media tetapi juga dalam pendidikan pentadbiran dan juga komunikasi rasmi. Selain tata bahasa, kesalahan penggunaan dialek yang juga kerap berlaku dalam media, misalnya frasa harga pecah pala yang ditunjukkan dalam raja yang digunakan dalam iklan berasal daripada dialek Kelantan ataupun Semenanjung. Walaupun ia mudah difahami oleh penutur tempatan, frasa ini tidak sesuai digunakan dalam konteks rasmi kerana ia tidak difahami oleh semua penutur Melayu. Penggunaan dialek dalam media rasmi boleh menimbulkan kekeliruan, mengurangkan kefahaman dan juga kefahaman mesej yang disampaikan serta menjejaskan keseragaman bahasa. Dalam konteks komunikasi profesional dan juga pendidikan, penggunaan dialek yang tidak sesuai boleh mengaburkan makna, menyebabkan salah tafsir dan juga menurunkan mutu penyampaian maklumat. Oleh itu, bahasa baku perlulah diguna secara konsisten untuk memastikan mesej dapat difahami oleh semua lapisan masyarakat tanpa mewujudkan sebarang kekeliruan dan untuk mengelak daripada mengira latar belakang dialek. Tambahan lagi, isu ini juga mencerminkan cabaran pengurusan bahasa dalam media di mana editor dan juga penulis perlulah mengekalkan dan berusaha untuk menyeimbangkan antara kreativiti ekspresi dan juga ketepatan bahasa. Bahasa baku boleh menyebabkan mesej disampaikan dengan jelas dan profesional manakala dialek hanya sesuai digunakan dalam konteks seni, budaya dan juga komunikasi yang tidak rasmi yang memerlukan identiti tempatan. Oleh itu, penguasaan bahasa baku adalah penting untuk mengekalkan kualiti dan juga kredibiliti media serta pendidikan bahasa Melayu.
Seterusnya, kesalahan penggunaan kata pinjaman asing juga kerap ditemui dalam media sosial. Istilah seperti perkataan selfie, viral dan juga lockdown sering digunakan secara meluas, sedangkan bentuk baku yang telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah swafoto, tular dan juga segatan pergerakan. Fenomena ini menunjukkan bahawa masyarakat lebih cenderung menggunakan istilah popular daripada istilah baku kerana pengaruh media sosial, filem dan juga budaya global. Jika keadaan ini berterusan, bahasa Melayu berisiko kehilangan identiti dan juga digantikan oleh istilah asing yang tidak disesuaikan dengan sistem morfologi dan fonologi tempatan. Seterusnya, penggunaan kata asing tanpa penyesuaian juga boleh mengurangkan keterbacaan dan juga kefahaman, terutamanya bagi mereka yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris atau bahasa asing lain. Dalam konteks pendidikan dan juga komunikasi rasmi, ketepatan kata adalah sangat penting bagi memastikan mesej yang disampaikan jelas, tepat dan juga berkesan. Selain itu, penggunaan istilah asing yang tidak disesuaikan boleh memberikan kesan jangka masa panjang terhadap perkembangan kosakata bahasa Melayu. Seterusnya, generasi muda yang terbiasa dengan istilah asing mungkin kehilangan kepekaan terhadap bahasa baku dan juga mengurangkan kebolehan mereka untuk menulis, membaca dan juga berkomunikasi dengan tepat. Oleh itu, pendidikan dan juga kesedaran tentang kata baku dan juga pinjaman yang disesuaikan perlu ditingkatkan untuk mengekalkan kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, rasmi dan juga bahasa kebangsaan. Kesalahan seterusnya adalah percampuran kod, iaitu apabila bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Inggeris dalam satu ayat. Contohnya, papan tanda yang berbunyi handphone harap dimatikan atau silent mencampurkan bahasa Melayu dengan kata Inggeris silent. Fenomena ini berlaku kerana pengaruh penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian, termasuk media sosial, perniagaan, pendidikan dan juga komunikasi global. Walaupun masyarakat mudah memahami istilah Inggeris, penggunaan campuran kod menjejaskan keseragaman bahasa Melayu dan juga mengurangkan kredibiliti bahasa sebagai medium komunikasi yang rasmi. Dalam konteks pendidikan dan juga pentadbiran, percampuran kod yang berlebihan boleh menyebabkan kesalahfahaman, penyalahgunaan tafsir, kekeliruan dan juga mengaburkan mesej. Ia juga menjejaskan usaha untuk mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, profesional dan juga kebangsaan. Tambahan lagi, percampuran kod mencerminkan cabaran globalisasi dan juga pengaruh budaya luar terhadap bahasa tempatan kita. Bahasa Melayu juga perlulah bersaing dengan bahasa asing dalam banyak bidang, termasuklah sains, teknologi dan juga media digital. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu dan juga penyesuaian istilah asing adalah penting untuk mengekalkan identiti bahasa dan juga memastikan komunikasi berjalan dengan lancar dan dalam semua konteks sama ada formal ataupun tidak formal. Selain itu, kesalahan penggunaan penjodoh bilangan dalam tata bahasa juga merupakan isu penting dalam media cetak dan juga elektronik. Contohnya, frasa buah pokok sering digunakan tetapi ia tidak tepat kerana kata buah digunakan untuk benda yang bulat ataupun bersaiz kecil dan bukannya untuk pokok. Bentuk baku yang betul ialah sebatang pokok kerana pokok ialah benda panjang yang juga berbatang. Kesalahan ini menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap tata bahasa baku dalam media. Penjodoh bilangan yang tepat sangat penting kerana ia mengekalkan ketepatan makna, memudahkan kefahaman dan juga mengekalkan struktur bahasa yang lebih konsisten. Dalam konteks pendidikan, penggunaan penjodoh bilangan yang salah boleh mengelirukan pelajar dan juga menjejaskan pemahaman konsep asas bahasa Melayu. Selain itu, tata bahasa seperti penjodoh bilangan juga mencerminkan kebijaksanaan linguistik masyarakat. Penggunaan penjodoh bilangan yang betul menunjukkan penguasaan bahasa yang tinggi, manakala kesalahan boleh menurunkan kredibiliti penulis atau media. Oleh itu, kesedaran terhadap penjodoh bilangan perlulah ditingkatkan, terutamanya dalam media, pendidikan dan juga komunikasi rasmi bagi memastikan bahasa Melayu digunakan secara tepat dan profesional. Selain itu, bahasa Melayu telah menerima perkataan serapan daripada bahasa asing dan juga fenomena ini menjadi salah satu cara bahasa Melayu berkembang serta menyesuaikan diri dengan konteks modernisasi dan juga global. Contohnya perkataan seperti televisyen, radio, universiti, teknologi dan juga komputer diserap daripada bahasa Inggeris dan juga disesuaikan dengan sistem fonologi dan morfologi bahasa Melayu tempatan kita. Proses penyesuaian ini sangatlah penting kerana ia memastikan perkataan asing dapat diterima tanpa menjejaskan identiti dan juga struktur bahasa Melayu. Sekaligus dapat membolehkan bahasa Melayu
dapat menjadi terus relevan sebagai bahasa ilmu, pendidikan dan juga komunikasi rasmi. Sekiranya perkataan asing digunakan secara terus tanpa penyesuaian, bahasa Melayu berisiko untuk kehilangan identiti yang tersendiri. Seterusnya, generasi muda yang terbiasa dengan istilah asing mungkin hilang kepekaan terhadap istilah bahasa baku dan juga penguasaan kosakata Melayu yang lebih merosot dan juga kemampuan menulis ataupun bercakap dengan tepat semakin berkurangan. Oleh itu, penyesuaian perkataan asing bukan sahaja penting untuk dari sudut tata bahasa dan juga fonologi, tetapi juga merupakan salah satu cara dan usaha untuk memelihara dan mempertahankan warisan negara, warisan budaya, identiti bangsa dan juga jati diri bahasa. Tambahan pula, perkataan serapan yang disesuaikan membolehkan bahasa Melayu menjadi lebih fleksibel dan juga mampu menyampaikan konsep moden yang berkaitan dengan sains, teknologi dan juga pendidikan serta budaya global. Hal ini juga menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja kaya dengan istilah tradisional tempatan tetapi juga mampu menampung istilah global sambil mengekalkan identiti dan juga fungsi sebagai bahasa Melayu. Komunikasi rasmi dan juga bagi memastikan bahasa Melayu terus berkembang dengan betul dan juga berkesan, beberapa strategi perlulah dijalankan secara konsisten dan juga menyeluruh. Pertama, penggunaan bahasa baku secara konsisten dalam semua media, pendidikan, pentadbiran dan juga komunikasi rasmi adalah penting. Bahasa Melayu membolehkan mesej disampaikan dengan jelas, tepat dan juga profesional. Seterusnya, memastikan kefahaman masyarakat daripada pelbagai lapisan dapat dicapai secara meluas. Kedua, pendidikan awal mengenai tata bahasa, ejaan, penjaga bilangan dan juga penggunaan kata yang lain harus diberikan tekanan secara menyeluruh di peringkat sekolah. Bahasa Melayu juga tidak mudah terpengaruh dengan istilah yang tidak baku, slangan dan juga kata pinjaman asing yang tidak disesuaikan. Ketiga, penyediaan glosari perkataan baku selain istilah baru, khususnya istilah sains, teknologi dan globalisasi boleh membantu masyarakat memahami perkataan yang tepat dan memudahkan penggunaan istilah tersebut dalam konteks formal. Selain daripada itu, kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penggunaan bahasa, latihan literasi, media, seminar dan juga program pendidikan berterusan perlulah diterapkan. Melalui strategi-strategi ini, bahasa Melayu dapat dipelihara, disampaikan dengan tepat, menerima secara meluas dan juga terus relevan dalam era moden sambil memastikan martabat bahasa tetap tinggi di peringkat nasional dan antarabangsa. Jika kita melihat kepada perbandingan bahasa Melayu dengan bahasa lain seperti Inggeris, Mandarin dan Tamil, jelas bahawa setiap bahasa mengalami perubahan akibat globalisasi, interaksi budaya dan juga perkembangan teknologi. Bahasa Inggeris sebagai contoh menyerap kataan baru dengan sangat cepat, terutamanya berkaitan sains, teknologi, hiburan dan juga media digital. Bahasa Melayu pula lebih teliti dalam menyesuaikan perkataan asing supaya fonologi, struktur morfologi dan juga tata bahasa tempatan tidak terjejas. Perbandingan ini memberikan pengajaran bahawa bahasa Melayu memerlukan usaha yang bersepadu dalam aspek pemeliharaan, penyesuaian dan juga pendidikan. Bahasa Melayu bukan sahaja perlu bersaing dengan bahasa lain dari segi kemampuan menyampaikan maklumat moden, tetapi juga mengekalkan identiti, jati diri dan juga fungsi sebagai bahasa ilmu dan komunikasi rasmi. Perbandingan ini juga menekankan bahawa penguasaan bahasa baku adalah penting untuk memastikan bahasa dapat terus relevan, diterima secara meluas dan mampu disepadukan dengan perkembangan global tanpa kehilangan nilai budaya Melayu yang unik. Akhir sekali, cabaran utama yang bakal dihadapi oleh bahasa Melayu pada masa depan amatlah kompleks dan bersifat multinasional. Antaranya termasuklah pengaruh globalisasi, penyebaran bahasa Inggeris secara meluas, perkembangan media sosial, budaya digital dan juga pengenalan istilah baru secara cepat. Media sosial dan juga platform digital mempercepatkan transformasi bahasa, manakala pendidikan bahasa Melayu yang kurang sistematik dapat menyebabkan generasi muda kehilangan penguasaan bahasa Melayu yang sebenar. Selain itu, pengaruh budaya luar terhadap gaya hidup, hiburan, pendidikan dan juga komunikasi seharian menimbulkan risiko berlakunya pencampuran kod, penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian serta penurunan kesedaran terhadap bahasa baku. Fenomena ini jika dibiarkan boleh menyebabkan bahasa Melayu mengalami kemerosotan dari segi ketepatan, keseragaman, identiti budaya dan kredibiliti sebagai bahasa ilmu kebangsaan. Oleh itu, usaha berterusan diperlukan untuk pendidikan formal yang sistematik, kempen kesedaran masyarakat, latihan literasi media dan juga penekanan terhadap penggunaan bahasa baku dalam semua aspek kehidupan. Strategi-strategi ini seperti penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam media cetakan ataupun media elektronik perlulah diperkukuh dan diperbaiki dari semasa ke semasa agar bahasa Melayu dapat dikekalkan dan setiap generasi yang akan datang dapat mewarisi generasi warisan linguistik yang kaya, berkesan dan juga relevan dalam kehidupan seharian serta pentadbiran rasmi.
Sebagai rumusan, pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu menunjukkan keanjalan bahasa ini dalam menerima pengaruh luar, dan bahasa Melayu bukan sahaja menyerap bunyi dan imbuhan daripada Sanskrit, Arab Parsi, Yunani, Latin dan Inggeris, tetapi juga menyesuaikan perkataan tersebut supaya sesuai dengan sistem fonologi, morfologi dan juga tata bahasa tempatan. Hal ini memperkayakan kosakata, membolehkan bahasa Melayu menampung konsep moden dan juga memastikan ia tetap relevan dalam komunikasi ilmu pendidikan dan juga kehidupan harian. Namun begitu, isu kesalahan kata dalam media cetak dan juga elektronik memperlihatkan cabaran yang sangat besar kepada semua pihak dalam mengekalkan bahasa Melayu yang sebetulnya. Kesalahan seperti penggunaan dialek yang tidak sesuai, percampuran kod, ejaan yang tidak baku, penggunaan kata pinjaman asing tanpa penyesuaian dan juga penjodoh bilangan yang salah dan juga tata bahasa sering berlaku kerana pengaruh media massa, budaya yang popular dan juga globalisasi. Selain itu, fenomena ini juga menekankan bahawa bahasa Melayu memerlukan usaha yang berterusan untuk memastikan ketepatan, keseragaman dan kelestarian bahasa. Lebih daripada itu, pembentukan kata baharu dan pengurusan kesalahan bahasa bukanlah sekadar isu yang remeh dan enteng, tapi merupakan isu linguistik yang juga berkait rapat dengan identiti bangsa, budaya dan juga pendidikan. Bahasa Melayu yang kaya, tepat dan juga baku menunjukkan kebanggaan setiap warisan budaya dan juga memastikan masyarakat dapat berkomunikasi dengan lebih jelas, profesional dan juga berkesan. Kesimpulannya, bahasa Melayu sentiasa berkembang melalui pembentukan kata yang baharu, sama ada melalui bunyi asli, bunyi pinjaman atau imbuhan daripada bahasa asing. Proses ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu bersifat dinamik, adaptif dan juga mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan juga perubahan sosial, budaya serta globalisasi. Kata-kata baharu yang memperkayakan kosakata juga membolehkan penutur menyampaikan konsep moden, ilmiah dan juga budaya yang tepat. Pada masa yang sama, bahasa Melayu perlu dijaga daripada kesalahan penggunaan, termasuklah kesalahan tata bahasa, dialek, pinjaman asing, percampuran kod dan juga penggunaan tata bahasa yang lain. Penekanan terhadap bahasa baku amatlah penting bagi mengekalkan keseragaman, kefahaman dan juga martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang dijunjung tinggi, sebagai bahasa ilmu dan juga medium komunikasi yang baik. Oleh itu, kita mestilah sebagai penutur bahasa Melayu perlu sedar bahawa penggunaan bahasa yang tepat bukan sahaja mengenai tata bahasa tetapi juga mengenai warisan budaya, identiti bangsa dan juga kredibiliti komunikasi. Bahasa Melayu yang dipelihara dengan baik akan memastikan generasi akan datang dapat menikmati warisan linguistik yang kaya, berkesan dan juga relevan dengan dunia moden. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian.